Perak berdaulat, bumi berkat. Si Pitung bertekad, sejarah dipahat. Sumpahnya lain yang wak pi buat. Harapkan dacing roket yang dapat. Satu lagi. Cakapnya gagak, lidah bercabang. Parti Keramat hancur dilacur Presiden. Nyawa ditagih melutut, sahabat sendiri dibuang. Air kuning ini lahirlah si Pitung Modeng. Si Pitung ni siapa tuan-tuan? Generasi muda di Perak ni mungkin tak kenal lagi si Pitung, sebab dalam buku sejarah lah ni tak ada tulis cerita si Pitung. Si Pitung ni adalah budak kepada Marajalela, Datuk Marajalela menentang penjajahan Inggeris. Kebetulan pada masa itu Presiden British di negeri Perak ni namanya J.W.W. Bush. Mula British masuk untuk mengauk kekayaan biji timah dengan perjanjian Pangkal 1824. Mula campur tangan British di Perak. Mulalah British mengenakan undang-undang dan peraturan demi mengauk kekayaan rakyat negeri Perak, bawa balik ke England. Tuan-tuan sekalian, Datuk Seri Maharajalela ni mufti negeri Perak. Mufti marah kepada penjajahan Inggeris, mengangkut kekayaan negara ini balik ke England, memperbodohkan orang ramai. Kononnya datang untuk membantu menyelesaikan pertelagahan, menyelesaikan isu kongsi gelap, menyelesaikan isu perbalahan orang-orang besar di Perak pada masa itu. Sebenarnya mereka ingin menjajah negara ini, dan Datuk Seri Maharajalela mengerahkan si Pitung untuk bertekad menamatkan riwayat J.W.W. Bush. Dan disitulah sejarah perjuangan anak negeri Perak menyelamatkan negeri ini daripada dijarah dan dijajah. Tuan-tuan sekalian, orang Perak bukan koman. Negeri ini negeri berdaulat, sebuah negeri kaya dan hebat. Ada pula orang-orang yang hebat. Tuan-tuan, orang Perak jangan kasih malu. Ada orang yang cakap bohong, sumpahnya lain, buatnya lain, ada di Perak ni. Malu tak? Lebih pada lagi. Orang macam tu, tuan-tuan kena hantar si Pitung di ayat kuning ni, tamatkan. Nak kata riwayat tak boleh lah. Lagi dia parakam, dia kata Lucy suruh bunuh orang lah. Puak lah ni, kiasan tak hati. Mereka betul benar macam baris. Kiasan. Ngaji tak mau, bodoh orang marah. Cakap tak hati. Tuan-tuan sekalian, tamatkan saja penipuan ini. Kalau orang bersumpah dengan nama Tuhan, hari ini bersumpah, besok dilanggar. Tuan-tuan nak tahu ni, dia ada di Perak ni. Rakyat Perak lah pandang mengajar orang macam itu. Matikan saja parti dia. Tamatkan penguasaan penipu, pembohong, pelanggar sumpah ini. Cukuplah orang-orang, rakan-rakan, adik-adik kita semua berkiblatkan orang macam itu. Cukuplah. Jadilah si Pitung. Si Pitung sekarang tak payah video tetap. Ambil sebatang pensel, pangkah di kertas undi. Boleh? Boleh. Pangkah apa? Pangkah apa? Mudah aja. Boleh rekan lek lah. Bukan saya pergi terus tetap dah waktu dah. Pangkah kertas undi. Satu mereka tak mau bagi saya syarah tu. Mereka tak faham. Tuan-tuan sekalian, begitu banyak isu-isu yang melibatkan rakyat Malaysia pada hari ini. Tak cukuplah Datuk Dr. Razi Jidin ceramah tadi. Macam-macam isu yang saya rasa mencakupi semua orang.
melibatkan semua orang, menjejaskan semua orang isu beras. Perak ni pun di Sungai Manik ada kawasan jelapang Perak, tempat orang tanam padi. Di Kedah lagi lah banyak, 43% beras mai pada Perak daripada Kedah. Hamba tahu sebahagian orang Perak ni termasuk wak tu pun makan beras Kedah. Oh, dia makan nasi lah. Sebanyak itu beras dihasilkan dalam negara kita, beras tempatan tak ada di pasaran. Pelik tak pelik? Pelik tuan-tuan. Hampa duk perut aku tu, aku masuk dalam. Baru lepas lah, mata. Beras tak ada. Oh, dia salah. Oh, ini berlaku sejak tahun 70-an. Dia kata beras tempatan campur beras import sejak tahun 70-an. Ada pula Pak Yek mana tahu. Nak cover Mak Sabu, dia kata, oh 30 tahun dulu dah berlaku. Oi bro. Ni nak bakar hang. Kalau hang bodoh, jangan bodohkan orang. Masa dulu kalaupun berlaku, kalaupun terjadi campur beras tempatan dalam beras import, tapi di pasaran beras tempatan ada. Ada. Masalah hampa ni, hampa kata ada sungguh, dibuat research, ada beras import campur beras tempatan, tapi beras tempatan hilang. Harga RM43, RM46. Oh, dia kata tak, sikit masa lagi akan ada balik. Boh nama beras Madani. La ilaha illallah. Orang kan kira nama apa? Orang nak makan je. Orang nak beras RM26 10 kilo. Bukan kira nama Madani ketimbang Madanon, tak kira nama apa. Orang nak beras tempatan. Hak ni pun tak boleh jawab. Saya bercakap bab kartel beras ni 4 tahun lepas. 4 tahun. Masa mula-mula cakap, dia kata saya bohong. Oh, dia kata nusi kira nak cari salah orang. Bukan cari salah, betul. Hampa ada kuasa, piremat semua kartel ni. Tak ada siapa berani. Tuan-tuan, mula lepas muncullah fakta dan hakikat. Rupanya beras tempatan ni duduk dalam kampik beras import. Macam UMNO pergi duduk dalam dalam DAP. Oh, UMNO hilang lah, patutlah hilang. Hidup Melayu. Mana dah dengar ni? Dia jangan marah lah. Dulu saya cakap UMNO. Hidup Melayu. Tak ada lah ni. Tak ada sebab lagi cakap hidup Melayu. Bisu, lesu, kena kasih. Pasal dia masuk dalam kampik beras ketimbang. Lawak-lawak tuan-tuan, tapi ni betul. Tuan-tuan sekalian, tak boleh dibiarkan. Seperti yang disebut oleh rakan-rakan kita tadi, air kuning ni adalah isyarat, mesej penting untuk dihantar. Selepas PRU 15, lepas mereka buang kita, pilih DAP yang dimusuhi puluhan tahun untuk jadi rakan sebilik, rakan seselimut, sekarang sudah tidur sebantal. Air liur basi sudah bercampur. Weh, steam mama tak tahu. Tidak orang DAP semua boleh. Semua boleh. Apa yang tak boleh? Semua boleh. Syok lah. Ada kemarin ke pemuda UMNO? Saya nak hadiah kain batik kat pemuda UMNO. Ada seorang esko, dia kata di cabar PN letak calon muda. Oi, kau suka kita letak apa? Apa medo hajak rumah orang? Hang tu pergi pakai kain batik. Saya abang, saya nak hadiahkan kain batik bercorak roket kepada pemuda UMNO. Tuan-tuan yang duk turut puan ni semua, esok depa main merayu kita, suruh undi depa. Tuan-tuan, depa masuk kampik beras ketimbang. Duk nusuk ke dalam tu, tak berani kata apa. Takut kat DAP ni. Portfolio penting. Kerajaan tempatan yang paling rapat dengan orang ramai menentukan polisi-polisi. DAP. Portfolio penting pengangkutan
yang mengawal lalu lintas, mengawal lapangan terbang, mengawal pelabuhan, pergerakan logistik DAP. UMNO dapat apa? Amanah jaga beras tak dapat. Mereka tak bagi, mereka panggil PAN, suruh panggil amanah. Amanah apa orang bagi amanah tak boleh buat? Tak boleh. UMNO tu saya sebutlah tuan-tuan, langgar sumpah. Orang langgar sumpah ni dia kena tulah, dimakan sumpah, mata jadi terik, cakap jadi gagap, tak lepas, tak ada isi, nak cakap lain, kemunafikan disebut kemunafakan. Tu orang langgar sumpah. Orang langgar sumpah ni kena bayar kafarat. Orang suruh hidup Palestin, dia hidup Israel. Terang-terang tu, kawan depan tu pun tutup muka malu. Dia tak rasa salah apa, sebab dia tak tahu dia bersalah, dia tersilap, dia tersasyul, sebab dia terlanggar sumpah. Orang macam ni tuan-tuan tak usah bagi amanah. Bila diberi amanah dia khianat. Itulah kemunafakan. Tak boleh. Orang suruh pimpin Parti Perjuangan Melayu, UMNO, sejak tahun 46 ditubuhkan. Parti itu berjuang untuk orang Melayu. Hari ini dia berjuang apa? Dia berjuang untuk menyelamatkan diri dia. 47 kes. Itu saja. Apa pun dia buat cakaplah apa pun. Yang pemuda-pemuda ni pula, muda UMNO lah. Saya nak kata orang muda pun tak tahu. Betul dah, saya rasa kita pakai hadiah kain batik kat dia. Tuan-tuan sekalian, perjuangan kita masih panjang. Dunia ini berubah begitu cepat, begitu pantas. Tetapi kerajaan asyik duk cari salah orang belakang. Macam mana nak pergi ke depan? Dia cari salah orang dulu. Dia duk ungkit 33 bulan kerajaan buat apa? Ni nak habak beri ke apa? Dia pekak sangat masa tu Covid. Betul lagi. Mesyuarat hari-hari. Tak boleh jumpa online. Skrin besar. Saya tak biasa tengok skrin. Dia beli besar. Tengok nampak seorang-seorang menteri federal semua ada. Menteri-menteri besar semua ada. Bincang langkah nak selamatkan nyawa rakyat daripada Covid-19. 2 tahun lebih. Bukan boleh pergi mana, bukan boleh jumpa secara lagu ni, tak boleh. Covid lah, Covid apa tuan-tuan? Lah ni mana ada Covid-19? Lah ni hanyalah Covid kepercayaan rakyat kepada kerajaan saja. Rakyat dah tak percaya. Han cakap orang gelak. Tadi apa lagu tu? Oleh kerana dunia bergerak pantas, kerajaan kena bawa rakyat ni dengan pantas. Jangan duk heret pergi belakang. Lah ni duk heret pergi belakang, cari salah orang tu, cari salah orang ni. Dah hang buat apa ni? Hang buat apa? Tu duduk di Kedah tuan-tuan, tu duduk juli kat dia lah. Penin dah. Dia panggil main parik gila. Tak tahu buat apa. Cari salah orang belakang. Tuan-tuan sekalian, dunia ni kalau kerja cari salah orang belakang, di depan tu tak ada apa. Kena pantas. Sekarang ni orang cakap, orang tak cakap lagi pasal apa microchip. Orang cakap pasal benda-benda yang lebih advance daripada itu. Orang lepas AI dah. Sebahagian besar urusan kita ni dilaksanakan oleh AI. Dia duk cari salah orang belakang. Tuan-tuan sekalian, tak boleh harap kerajaan ini kena lantik kerajaan baru. Walaupun air kuning ini tidak akan mengubah landscape kerajaan yang dibentuk di federal dan negeri, tapi inilah mesej untuk disampaikan oleh kita semua pengundi air kuning kepada kerajaan negeri Perak dan kerajaan persekutuan
masa kamu sudah sampai untuk kami tamatkan riwayat pemerintahan kamu dalam PRU yang ke-16. Boleh tuan-tuan? Ni rakan-rakan, anak-anak, adik-adik yang duk tengok TikTok, yang tengok Facebook, tengok live, kena kaji. Di belakang kita pernah terjadi beberapa peristiwa besar yang merugikan negara ini. Peristiwa-peristiwa yang merugikan itu, yang mendatangkan bahaya kepada rakyat, tidak boleh diulang lagi, tidak boleh dibenarkan untuk berlaku lagi. Di atas ini, di depan, tuan-tuan semua, pemimpin-pemimpin, semua parti ada, semua bangsa, semua res. Mereka duk tuduh kita main 3R. Ada satu menteri, dia menteri, dia mahkamah, dia lawyer, semua dia. Dia kata kalau kerajaan ni kuat kuasa sungguh-sungguh, dia kata kawan TQD lah paling ramai kena akta 3R. 3R bukan ada akta, tuan-tuan. Tak ada. Dia pakai umum gitu ya. Tak ada bentang parlimen akta apa. Dicas di bawah akta hasutan. Satu akta yang paling ditentang keras oleh mereka sendiri pada masa lalu. Hari ini diulang balik, dibenarkan balik. Saya pun kena. Alhamdulillah, selamat. Orang sayang tuan-tuan walaupun mulut cepui. Pasal saya ikhlas. Saya tak ada berpura-pura berkemunafakan, tak ada. Apa yang ada di hati lahirlah di lidah. Mewakili suara orang ramai. Orang ramai geram, tapi tak tahu kata apa. Saya tukang kata. Lepas tulis saya tukang baca. Ada orang kata saya tukang baca aja. Memang aku kuat baca. Hampa tu tak mengaji, bodoh. Ada tulis kan, saya tukang baca aja kan. Hampa tak baca. Kena baca peristiwa-peristiwa lampau. Nugali jauh sikit. Jangan nak suluh ibu kaki ya. Jangan percaya semua kata-kata yang lunak keluar daripada media-media mainstream. Kerana tuan-tuan yang ada akaun TikTok yang lawas sikit dipadam. Betul tak? Ada seorang berbelah-belah akaun kena benam. Aku heran pasal Pak Menteri Komunikasi ni pada satu ketika bercakap pasal kebebasan media. Betul tak? Hari dia jadi menteri, beribu akaun TikTok dipadam kerana mengkritik kerajaan. Cakap tak serupa bikin. Lain dicakap, lain dibuat. Lupa jangan nak jadi menteri. Nak gerek ya tahu. Balik berlakon lah tu. Bila saya kritik macam ni, orang kata mengatakan orang, dah takkan aku nak katakan kambing. Bukan kambing buat kerja ni orang. Mau tak mau kena katakan orang juga. Bukan saya suka nak katakan dia mau. Kritikan daripada orang ramai kena disampaikan, hang kena dengar, hang kena terima, hang kena fikir. Jangan dapat kritikan tak fikir apa. Benam mereka orang tu penakut, bacot, penat. Menteri apa pula? Darah, bukan darah, tangan. Ada orang pergi Kedah, dia kata saya suka kuih darai. Kata nak tahu apa? Tu yang kelapa bakar tu dangai woi. Lambat siang dekat Kedah. Bukan darai, dangai. Tu lanyok bakar tu. Aduh, ketimbang betul. Tuan-tuan sekalian, berceramuknya kementerian. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul yang bekerja sekarang ni, PM seorang aja, tu pun dia tak menang lah. Dia pergi sana, pergi sini, buat tu, buat ni, semua tak kena. Pasal kementerian-kementerian lain bisu, lembek, lemau. Tak ada apa. Yang nampak cergas menteri-menteri DAP untuk capai hasrat dan gagasan yang diasaskan tahun 63 dulu. Dia pulun sekarang ni. Dia ambil semua kesempatan yang ada. Ada kesilapan-kesilapan sikit digembar-gembur untuk menimbulkan keburukan satu bangsa lain, satu kaum lain. Dia pulun jadi kerajaan, tapi dia pulun. Benda ni tuan-tuan tak pernah berlaku zaman dulu. Berlaku zaman kononnya dipanggil perpaduan, kononnya dipanggil madani.
Madani ni perkataan Arab, maksud dia tamadun. Hebat. Tapi tak hebat. Kerajaan makin hari makin dibenci oleh rakyat. Tamadun apa macam tu? Tak ada tuan-tuan. Menteri ni cakap lain, Perdana Menteri cakap lain. Tak ada WhatsApp ke hari-hari. Orang kata bail out, tak, dia kata pelaburan strategi. Semua orang kata bail out, pakar pun semua kata tu bail out. Tak, pelaburan. Orang ingat orang pekak je. Orang pekak seorang sudah lah. Jangan heret semua orang jadi pekak je. Hak ni lepas pedih. Ni cakap bahasa Kedah. Hang hidup Kedah pasal lembut ya lagu ni. Hari-hari kami Kedah. Oh hidup lagi. Dia tanya pagi-pagi. Kalau orang kena Kuala Lumpur kata aku tu, oh hang kata aku mati ya. Dah orang Kedah hari sarapan pagi. Oh hidup lagi. Kita kata kat depan, oh hidup lagi. Itu menyerok pagi ya. Itulah suara pada orang ramai. Untuk tuan-tuan dengar, wahai kerajaan Madani, gagasan ini tidak boleh diterima kerana tak selari dengan cakap dan buat. Buat lain, cakap lain. Mana boleh terima? Dia kata kita resis, kita main perkauman, sebab tu kita menang banyak. Perkauman apa ni atas pentah ni? Putih dah, hitam dah, sepek dah, gelap dah, berjanggut dah, tak ada janggut pun dah, campur semua, resi rumah. Tak ada resi tuan. Gambaran-gambaran diberi itu semua palsu untuk memburukkan kita. Seolah-olah kalau PN ni jadi kerajaan rakyat tak selamat. Tuan-tuan, rakyat paling selamat di bawah PN. Ada kes COVID-19 2 tahun lebih. Satu dunia ni mati berpuluh juta orang. Kerajaan fikir hari-hari, siang malam, bagaimana untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. India selamat, Melayu selamat, Cina selamat, Kadazan, Murut, semua selamat dengan dasar-dasar yang kita buat waktu COVID-19. Buktinya apa? Buktinya telah ada di depan kita. Hari itulah mereka berbanding. Kita tak ada buat apa. Kerja PN pada masa itu ialah menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Jangan lupa tuan-tuan, kita dah cipta sejarah besar di negara ini. Tuan-tuan bayang kalau COVID itulah ni, COVID itulah ni. Bayang, PM kata bohong, Fahmi kata hoi keluar. Pasal tak semacam. Hadkan pergerakan. Fahmi kata tak boleh keluar dengan bebas. DAP kata lain, UMNO kata lain, PAN kata lain, semua lain-lain. Habis kita tuan-tuan. Kalau kerajaan ni yang ada masa COVID dulu. Masa COVID pun mereka tak boleh ada. Masa tak COVID lagi tak boleh ada. Mari kita tamatkan politik, hayat politik. Itu kari bayak ni. Mari kita tamatkan hayat politik kerajaan ketimbang Medono ni di negeri Perak dan di peringkat persekutuan dengan hantar mesej yang jelas berbekalkan sebatang pensel, sekeping kertas dalam PRKN 48 ayat kuning. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh, alhamdulillah.